kali ini kita akan ke game yang seterusnya, iaitu LLM di hatiku. Jadi untuk LLM di hatiku, silakan. Wah, main cabut-cabut Okey, Cik Pia, kita ada 5 soalan kan? Okey. Ini soalan berkaitan dengan LLM. Semestinya anda tahulah jawapan, betul tak? Siapa yang lagi lama kerja, kalau tak tahu, anda tahulah. Kan? Kadang-kadang kerja je lama. Tapi tanya soalan, entah. Okey. Cik Pia tak boleh bagi soalan dulu. Cik Pia kena, siapa berani untuk jawab soalan yang pertama ni? Cepat. Tak boleh sebab kalau Cik Pia bagi tahu soalan, nanti mesti diorang Google ke apa kan? Siapa nak jawab soalan yang pertama? Tak ada orang nak angkat tangan. Boleh, siapa nak jawab? Ni nampak muka tu macam nak, cuma takut. Okey, jom kita bersama dengan penyampai anugerah yang pertama tadi awak kan? Pa. Cik Pa, tertukar pula. Cik Pa, Cik Pia. Okey, Cik Pa, soalan saya. Taklah. Apakah nama kampung angkat Madani? Belum betul lagi, jangan sorak. Apakah nama kampung angkat Madani Lembaga Lebuh Raya Malaysia? Kampung Terusan Seberang, Kuala Pilah. Anda yakin dengan jawapan anda? Yakin, 100%. Bahagian trafik kan ni? Memanglah tahu kan? Tak. Jadi jawapannya betul. Okey, ni ada, tak tahulah voucher ke duit ke dalam ni. Ada pergi Korea. Tak apalah, berangan tu percuma. Okey, jom kita ke soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua masih lagi berkaitan dengan LLM. Okey, siapa nak jawab soalan kedua? Nampaknya semua sedang menjamu selera. Abang, boleh jawab? Boleh. Okey, telan dulu. Tercekik kau Okey bang, okey. Kita nampak macam Mak Noh pula. Mak Noh yang janji. Geng Gen Z, simpan duit ya. Jangan nak minum kopi je ya, minum air kosong. Okey, janji. Abang janganlah tengok pula jawapan. Soalan saya. Berapakah jumlah keseluruhan warga LLM? Abang baru? Baru seminggu? Abang ni janganlah nak gula-gulakan saya. Saya tahulah saya bukan orang LLM. Okey, berapa bang warga LLM? 351. Itu abang dah tolak dengan tak datang Saya nak kira sekali. Yang tak datang pun termasuk sekali. 3, berapa tadi abang sebut? 351. 35 dah betul. 1 salah. 353. Senang nak menang. Kalau Cik Pia kata 353 salah, dia 354. Okey, berapa? Lepas 4? 354. Lepas 4. Abang, lepas 4. Orang dah cakap jangan kira yang MC. Ini kira. Kada kena buku 5 ni kan? 3? 5. Betul. 355 orang. Nah, kalau tadi pergi Korea, abang up sikit. Jepun. Okey. Seterusnya, soalan kita yang ketiga. Alright. Ini penting bila kita bekerja di sesebuah tempat, kita perlu tahu apakah nilai-nilai korporat yang ada. Ya. Jadi
Saya tengah mencari siapa yang boleh menjawab. Boleh ke bang? Soalan? Tak boleh? Bukan susah pun bang. Pasal LLM. Siapa nama abang? Bahagian korporat. Alah, cepatlah bang. Tak tahu. Belum soal lagi tak tahu. Okey, dah ambil gambar kena jawab. Soalannya, sebutkan nilai-nilai korporat LLM. Cepat, orang korporat. Bantu. Tengok Cik Piah tu dia lupa. Tengok saya terus lupa. Soalan lain, tukar. Suka-suka hati nak tukar soalan. Cepat bang. Nilai-nilai korporat LLM. Apa? Integriti. Cepatlah bang. Tak ingat. Siapa tahu? Okey. Okey, try. Try jawab tak apa, jangan try saya. Betul, cepat, profesional, adil. Ui, ada keluar ke jawapan ni dekat mana-mana? Lagi sekali bang. Betul, cepat, profesional, adil. Ya betul. Mana? Yang ini abang menang. Kalau tadi Korea, Jepun, alhamdulillah. Ni package umrah. Ui, bestnya kan? Okey. Ya bang. Siapa? Rumah saya peminat TPR ni. Oh, dah kahwin. Ingat bujang. Biarlah nanti kena delete gambar ni. Minta maaf ya, saya melayan peminat pula ni. Okey, soalan yang keempat. Soalan berkaitan dengan LLM. Yes. Saya rasa yang ini dia perlu lebih tahu pasal LLM ni sebab jawapannya panjang. Siapa boleh jawab? Selalu bab-bab kena mengingat ni perempuan yang lebih terror. Boleh ke? Boleh ke jawab, akak? Bolehlah kak, soalan dia senang je. Boleh? Member ada. Okey akak, sebutkan 5 syarikat konsesi lebuh raya bertol di Malaysia. 5. Plus. Okey, plus. LPT, Smart, Prolintas, Adiu, Max, Dash. Macam kau dah lebih dah kan? 5 saya pun tak sedar kak. Saya okey. Tol mana yang Cik Piah hari-hari lalu pergi kerja? Tol tu ada 2. Masuk je dah sikit tu nak exit dah masuk tol bayar. Depan lagi ada satu lagi tol. Ada 2. Dulu tol tu tak ramai orang. Sekarang dah jam kau. Orang dah ramai lalu kat situ. Bukan. Saya dari Meru Kelang. Bukan Meru Ipoh tau. Jauh betul saya nak lalu Lata. Lebuh raya tu dia tinggi. Lepas tu dekat lebuh raya tu kiranya selekoh dia banyak selekoh yang bahaya. Kalau motor, Cik Pia tengok selalu banyak motor kona baring sampai cecah lutut. Motor paling bahaya sebab dia boleh jatuh ke Bukan Max. Dia nak ke Damansara. Lambatlah abang ni. Dash. Okey betul. Baik. Ada satu lagi. Soalan terakhir. Okeylah awak, saya nampak awak paling bijak ni. Abang tu pun tak boleh. Lama betul dia fikir. Berapakah panjang jambatan Pulau Pinang kedua? Pernah tak awak kira? Tak kan? Lalu je. Wow. Jadi kita nak bagi hadiah pada awak ke pada akak tu? Bagi akak ni lah. Jawapan akak betul. Berapa tadi? 24. Macam mana akak boleh tahu 24 kilometer? Saya jaga. Oh memanglah.
Dia tahu le. Terima kasih Kak. Tahniah.